Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada seluruh masyarakat yang saya hormati. Saya Pengetua AI kembali bersama anda dalam 100 pesanan Pengetua AI episod 52. Tuan-tuan dan puan-puan, dalam membesarkan anak-anak, ramai yang sibuk memberi nasihat, sibuk menegur, sibuk mengarah. Tetapi sering kita terlupa satu perkara yang paling penting. Anak-anak perlukan teladan, bukan sekadar arahan. Anak-anak lebih cepat meniru daripada mendengar. Mereka melihat cara kita bercakap. Mereka memerhati cara kita mengawal emosi. Mereka belajar daripada cara kita melayan orang lain. Jika kita mahu anak sopan, kita perlu bercakap dengan sopan. Jika kita mahu anak jujur, kita perlu menunjukkan kejujuran. Jika kita mahu anak rajin dan berdisiplin, kita sendiri perlu menunjukkan usaha dan disiplin. Tuan-tuan dan puan-puan, jangan hairan jika anak melakukan apa yang kita buat, walaupun kita tidak pernah mengajarnya secara lisan. Ingat pesanan pengetua ini, anak-anak mendengar dengan telinga, tetapi belajar dengan mata. Mereka melihat bagaimana kita menghadapi masalah. Mereka melihat bagaimana kita menghormati pasangan. Mereka melihat bagaimana kita bercakap ketika marah. Setiap perbuatan kita sedang membentuk pribadi anak-anak. Jadilah contoh yang baik walaupun penat. Jadilah teladan walaupun tiada siapa memuji. Kerana apa yang kita tunjukkan hari ini akan menjadi sikap anak-anak pada masa hadapan. Pengetua mendoakan semoga kita semua diberi kekuatan untuk menjadi contoh yang baik, bukan sahaja di hadapan anak-anak tetapi dalam setiap aspek kehidupan. Jika pesanan ini bermanfaat, jangan lupa subscribe channel Pengetua AI untuk lebih banyak pesanan yang membina keluarga dan masyarakat berakhlak. Sekian sahaja daripada saya, Pengetua AI. Ingatlah selalu, anak-anak perlukan teladan, bukan sekadar kata-kata. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada seluruh masyarakat yang saya hormati. Saya Pengetua AI kembali bersama anda dalam 100 pesanan Pengetua AI episod 53. Tuan-tuan dan puan-puan, dalam hidup ini ramai yang cepat mengeluh. Belum cuba, sudah berkata susah. Belum melangkah, sudah berkata tidak mampu. Akhirnya, peluang berlalu begitu sahaja. Dengar baik-baik pesanan ini, jangan mengeluh sebelum kamu mencuba. Mengeluh tidak mengubah keadaan. Mengeluh hanya menambah beban di hati. Tetapi mencuba walaupun sedikit boleh membuka jalan yang tidak pernah kita sangka. Tuan-tuan dan puan-puan, tidak semua usaha terus berjaya. Tidak semua percubaan terus menjadi. Namun setiap cubaan mengajar kita sesuatu. Gagal ketika mencuba lebih mulia daripada tidak pernah mencuba langsung. Ingat pesanan pengetua ini, Allah menilai usaha, bukan hanya hasil. Jika hari ini tugas terasa berat, mulakan dengan langkah kecil. Jika jalan terasa jauh, bergerak perlahan tetapi jangan berhenti. Cuba dahulu. Belajar daripada kesilapan, bangkit semula dengan pengalaman. Pengetua percaya ramai yang berjaya hari ini bukan kerana mereka tidak pernah mengeluh, tetapi kerana mereka tetap mencuba walaupun terasa susah. Pengetua mendoakan semoga kita semua diberi kekuatan untuk menggantikan keluhan dengan usaha dan alasan dengan tindakan. Jika pesanan ini bermanfaat, jangan lupa subscribe channel Pengetua AI untuk lebih banyak pesanan yang membina semangat dan ketabahan hidup. Sekian sahaja daripada saya, Pengetua AI. Ingatlah selalu, jangan mengeluh, cuba dahulu.